kepuasan apakah bila kita letak tangan dekat kita punya spouse lah. Apa yang kau rasa hero rasa macam cool lah. Pukul bini cool lah kan. So please lah, get help lah kan. Get help lah. Seek help. Part of the petanda dalam marriage yang kira yang korang nak kena highlight siang-siang lah. Ada orang rasa macam biasalah suami isteri mestilah ada apa, sedangkan lidah lagi Tergigit kan. Lebih baik tangan tersepak, tergigit lidah sakit so. Apatah lagi suami isteri tersepak kat each other kan. Melihatlah perkara ni kalau orang kata tak ada isu. So if you think there is no issue, what do you think kalau that woman yang kena dera tu is your anak perempuan sendiri? Apa do you think it's still the same? Do you think it's not an issue? Atau biarkan saja awak kena pukul dengan suaminya? Jangan campur rumah tangga orang. Jangan campur. Saya itu kan, bang dia pukul bini dia tu bang. Jangan campur. Sado saya kira. Selalu lelaki yang jaga dia jangan campur kan. Dia anak dia dah lumpur dah apa. Jangan Tak campur. kesam lah. Dia sado gila. Sado kira Suami ke isteri? suami dia, takkan bini dia sado. Oh ya, betul-betul. Tak boleh lah. Kita tak boleh cakap tak nak masuk campur. Kena masuk campur. Aduh abang. Aduh macam gitu kena pukul. Contoh lah Kalau kena dekat neighbor awak tolong ke tak? Aku akan sound. Macam mana tu? Sound lah, oi ke apa. Cakap, lu pukul perempuan ke apa? Lu betul tak betul? Macam itulah. Itu Contoh kalau lah. Cina lah. Dia terus jadi automatic jadi Cina lah. Nak marah orang. Aku tak tahu kenapa. Asal je nak kena marah Tak tahu. Cina macam kita? Dia macam zaman sekarang dah ini social media semua dah pakai bahasa gini kan. Dia kalau marah je Cina. Tu lah. Dia macam geng lah. Tak ada pernah di sound lah. Ada. Okey tak okey? Kau pukul perempuan tu okey ke tak okey kau? Straight tak straight? Tapi Saya dengar dia dah ni. tapi makin Risau. belakang. Aku makin belakang. Oh jauh. Makin jauh terus hilang suara. Belakang timur. Mari sini lah. Dah tutup lah. Dia mesti tak nampak. Tapi betul-betul kalau badan dia tattoo banyak-banyak dia pukul perempuan macam mana? Apa Tegur salah ke orang tak? yang tattoo? Taklah kadang-kadang orang cakap orang Awak kenapa judge orang yang bertattoo? Apa orang tak tattoo tak pukul orang ke? Tak adalah whatever lah. Macam sadu maaf bang macam tattoo. nampak fierce kan. Dia nampak Takut dia macam mesti takut. bang gitu kira. You buat apa? Saya sound sama tapi You jerit ke tak? saya cari crowd dulu. Kira crowd mana yang ramai dari belakang saya jerit. Woi. Jadi Alah. orang tak tengok saya. At least lah. Pasti dia pusing kan. Siapa? Siapa Dia tu? Api tak faham tak faham Melayu.